Orang rasa kan kalau duduk kat negara yang sejuk, kulit saya akan berubah sebab lampau sejuk kan. Malaysia. Malaysia. You from? Korea. Oh. What's your name? Lee Jo Hong. English onion. Korean name. Yang Pak. Yangpa Korea. Yangpa. Orang panggil Yangpa. Dia ada jual satu ni. Ais saja. Macam mana nak buat dia? Di sini. Kau kena beli ni. Besok kau tuang dalam ni. Siapa pilih lah ais hampa nak besar mana kan? Simple. Tapi hampa nak beli ni dia tak halal lah. Melainkan hampa dah ikut apps ni, hampa scan dulu. Dan mana satu halal. Sekali-sekala kita kena belajar keluar daripada zon selesa sebab kita akan lihat banyak benda dan belajar banyak benda. Bila selalu duduk naik kenderaan, tiba-tiba nak naik kapal terbang, saya baru belajar doa naik kapal terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursa inna rabbina ghafurur rahim. Kita nampak agama ni semakin tinggi nilai dah sebab kita nak amalkan agama kita dengan sempurna dekat negara orang begitu susah. Di situ kita akan nampak nilai iman Islam. Sebab begitu cantik pun keindahan-keindahan dunia, mereka ni tak kekal selama-lamanya. Yang indah, yang kekal adalah dekat akhirat sana. Itulah sangat bermakna bila kita keluar lihat ciptaan Allah dengan mata hati yang sebenar. Tapi korang rasa kalau saya duduk lama-lama sini, Malaysia akan sedap.